Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam RSP Zone 360. Video kali ini adalah kesinambungan daripada video yang lepas, iaitu pemasangan dashcam 70My A800S. Apa yang Abang Rim boleh kongsikan untuk video kali ini ialah kualiti video yang direkodkan oleh dashcam tersebut lah. Untuk dashcam ni, Abang Rim pakai depan dan belakang. So dia akan record video depan dan belakang serentak. Tapi ada dua file yang berasingan lah. Kualiti gambar untuk bahagian depan, so dia merakamkan dengan resolution 4K, manakala yang belakang pula adalah Full HD. Setiap satu file tu akan direkodkan setiap 1 minit, dan size file untuk 1 minit untuk dashcam depan ialah 190 MB lah, dan belakang adalah dalam 40 MB. Mari pakai storage card 64GB, so dia boleh record dalam masa 4.5 jam, dan dia akan looping lah. Okey, dari segi kecerahan pula, yang ni bergantung pada tinted kereta yang kita pakai lah. Macam depan Abang ni pakai 50%, so video tu cerah lah, boleh nampak. Tapi yang belakang tu dia agak gelap sikit, sebab Abang ni pakai VLT yang 90% gelap. Cahaya masuk dalam 10%, so sebab tu video yang dihasilkan tu agak gelap walaupun di siang hari. Jadi kalau korang rasa dashcam ni sangat membantu dari segi video tu, Abang Rim ada sediakan link dekat bawah, nanti bolehlah tengok-tengok. Kalau berminat boleh terus order. Rasanya itu saja yang Abang Rim boleh kongsikan untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.